Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Sihat semua murid-murid? Alhamdulillah. Okey, baik. Jadinya pada hari ini kita akan belajar subjek ibadat. Kita akan sambung pembelajaran kita pada minggu lepas berkaitan tentang wuduk. Tapi kita ada sesuatu yang baru pada hari ini yang kita akan belajar. Apa nak tahu tak? Nak tahu kan? Tapi sebelum tu kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik anak-anak semua sihat je? Okey, Ustaz harap semuanya dalam keadaan yang baik. Jadinya hari ini kita akan sambunglah iaitu punya pembelajaran kita tentang ibadat. Nak tahu tak apa? Okey, baik. Semua tengok ke depan please. Ustaz dah buka slide ni yang paling besar kat depan ni. Okey, harapnya semua boleh tengok lah Okey, baik. Semua boleh tengok ke depan. Okey, baik. Okey, gambar apa yang kita akan belajar tentang apa kita akan belajar tentang hari ni? Cuba kamu tengok dengan teliti. Apa dia? Oh, orang berlupa berak. Sikit lagi. Apa lagi? Tentang istinja. Bukan. Lagi. Tentang apa? Okey, baik. Ustaz nak tanya beberapa soalan Kalaulah kita baru lepas buang air ni, kan? Kita baru lepas buang air besar ni atau air kecil, adakah kita punya wuduk sah? Siapa boleh jawab? Awak? Sah ke tak? Tak sah. Okey, baik. Kenapa? Kenapa tak sah? Sebab apa? Betul, sebab awak dah keluarkan sesuatu daripada awak punya kubur dan dubur, iaitu tentang kencing atau najis. Sebab itulah awak punya wuduk batal. So hari ini kita akan belajar tentang apa agak-agak? Ya, kita akan belajar tentang ikut Ustaz, perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Okey, baik. Bagus semua. Semua ceria hari ini Okey, baik. Kita akan teruskan pada slide seterusnya. Okey, baik. Yang ni Ustaz akan buat slide yang special untuk awak ni supaya awak faham Okay, baik. Ada tulis kat atas tu perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Cuba kira ada berapa? Cuba kira sama-sama dengan Ustaz. Okey. 1 2 3 4 5. Ada berapa? Ada 5. Okey, baik. Kita akan baca satu-satu ikut Ustaz. Kita akan baca demi satu. Kemudian Ustaz akan terangkan kepada awak supaya awak faham. Okey, boleh? Boleh semua yang di belakang tu boleh? Okey, baik. Okey, baik. Untuk perkara yang batal wuduk yang pertama ialah tadi yang awak tengok tu lah dekat tandas tu apa tadi? Keluar sesuatu daripada kubur atau dubur. Kubur tu apa? Kubur tu bahagian kemaluan hadapan, pandai. Dubur pula ya tempat keluar najis, bahagian kemaluan belakang lah. Okey, antaranya ialah yang pertama air kencing. Kencing tak boleh, batal wuduknya. Yang kedua najis, berak. Yang ketiga kentut. Kentut lagi lah batal. Ini paling famous ni. Daripada zaman sekolah Ustaz, benda perkara apa yang batal wuduk, kentut. Itulah famous Yang ketiga keluar air mazi, wadi atau mani. Tu bila keluar je terus automatik batal. Okey, baik. Yang kedua, tidur yang tidak tetap punggung. Macam mana tu? Dia bergolek-golek ke? Dia spinning ke? Macam mana kan dia tidur tu kan? Kita tengok. Yang pertama dia tidur baring. Tidur baring kenapa batal Ustaz? Sebab tidur baring ni punggung ni tak tetap. Boleh terangkat, boleh tergalih. Jadinya bila terangkat, tergalih tu maka boleh batal wuduknya. Seterusnya tidur mengiring. Dan tidur yang menyebabkan hilang kesedaran terhadap keadaan sekeliling. Bila tidur tu memang tidur nyenyak lah. Bila tidur nyenyak je, boleh terus batal wuduk. Habis tu macam mana? Tidur atas kursi ke, tidur ayam itu tak apalah kan, pejam mata itu tak apa. Kalau dah tidur macam ni, memang itulah batal lah wuduknya. Okey, seterusnya yang ketiga, hilang akal. Hilang akal macam mana pula? Akal ni hilang. Okey, yang pertama pengsan batal. Yang kedua gila batal kan, tunggu tak ingat apa dah, gila. Yang ketiga mabuk. Mabuk kan, pening kepala kata rantuk kan, mabuk tu kan. Yang keempat, hitam. Lepas habis jogging ke apa, ada wuduk, tiba-tiba
hitam kan, batal wudunya. Hilang akal buat sementara waktu, membatalkan wuduk. Okey, walaupun sekejap hilang akal dia terus batal. Okey, baik. Seterusnya keempat, bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Bukan mahram maksudnya awak boleh berkahwin dengan dia. Sesiapa yang awak boleh kahwin dengan dia, bila awak pegang, batal. Okey, pegang mak batal tak? Pegang mak awak batal tak? Tak, sebab awak tak boleh kahwin dengan mak awak. Kan betul kan? Kalau pegang si Anisah ni, batal tak? Batal. Sebab Mamat ni boleh kahwin dengan Anisah. So Mamat pegang Anisah, batal. Anisah pegang Mamat, batal. Dua-dua batal. Okey? Baik. Tanpa berlapik, lupa saya cakap. Tanpa berlapik. Kalau dia berlapik terkena kat baju ke kan, tergesel kat baju ke, tak batal lah. Tapi kalau kena kat kulit, batal. Dan yang terakhir sekali, menyentuh kemaluan manusia dengan tapak tangan atau bahagian dalam jari yang pegang kemaluan. Kan awak kan suka gaul, kan gatal-gatal gaul, cium pula tu, bahaya tu kan. Jadinya pegang kemaluan sendiri, okey, ataupun termasuk tubuh belakang, ikut mazhab Syafi'i, depan belakang pegang boleh batal wuduk. Tapi kalau gaul kat luar je, pegang kat luar boleh. Kalau sampai seluk ke dalam tu, itu batal tak, maaf Okey, baik. So, kat sini ada peringatan, jika melakukan salah satu perkara di atas, wuduk menjadi batal dan kita perlu mengambil wuduk semula. Ya, betul. Itulah salah satu caranya. Kalau kita batal wuduk dengan perkara-perkara 5 perkara ni, kita kena buat apa? Betul, kita kena ambil sembahyang balik. Okey, kena ambil sembahyang balik. Pergi wuduk, ambil sembahyang dengan sempurna, kemudian tunaikan solat dengan khusyuk, apa-apa ibadat lah. Okey, dan atas tu wuduk yang sah, solat diterima. Jangan lupa berwuduk sebelum menunaikan solat. Allah tidak menerima solat seorang itu jika dia tidak berwuduk. Dia tak boleh main-main tau. Sembahyang kena ada wuduk, kena ada wuduk yang sempurna. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Nampak, Allah pun suka orang yang berwuduk. Sebab tu kita jaga wuduk kita. Kalau boleh janganlah sampai terbatal. Kalau terbatal, renew balik, ambil sembahyang. Baik. Faham semua Ustaz ada beberapa soalan ni. Yang pertama, okey, Ustaz panggil siapa Ustaz nak random boleh Okey, baik. Ke Ustaz nak buat ramai-ramai dulu? Okey, ramai-ramai dulu. Okey, baik. Okey, baik. Siapa cepat, Ustaz bagi jempol. Okey, boleh. Okey, baik. Soalan pertama Ustaz. Sebutkan 3 perkara yang membatalkan wuduk. Danish. Okey, yang pertama, keluar satu daripada kubur, betul. Yang kedua, menyentuh kulit yang bukan mahram, betul. Yang ketiga, satu lagi, apa dia? Tidur tidak tetap, punggung pandai. Tepukkan tangan semua. Memang awak ni memang mantap semua Okey, baik. Soalan kedua, apakah yang terjadi? Okey, apa yang kita kena buat kalau kita punya wuduk ni terbatal? Awak, Aidil, jawab. Tu berbual je kan? Cuba jawab. Ya, betul, kita kena ambil wuduk semula. Pandai. Tepuk tangan untuk Aidil walaupun berbual kan. Tepuk tangan. Okey, bagus. Okey, soalan last sekali. Okey, andai kata kalau kita ni tak ambil wuduk dengan sempurna, kita ambil wuduk main-main kan, apa yang akan jadi terhadap ibadat kita? Cuba jawab. Siapa jawab? Siapa nak jawab? Kalau kita ambil wuduk main-main kan, apa jadi pada ibadat kita? Ya, kita punya ibadat tidak akan diterima Allah. Kita dapat dosa, pandai masuk api neraka. Betul. Sebab itulah kena ambil wuduk dengan sempurna. Faham semua? Okey, baiklah. Ustaz akan bagi yang kertas latihan. Awak semua jawab, kemudian hantar pada Ustaz pada jam 3 petang ini. Boleh semua? Boleh. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Okey, ketua boleh ambil kertas ini ya. Terima kasih.